kes yang melibatkan syarikat-syarikat yang menipu pelaburan itu harus disiasat oleh Bank Negara Malaysia dan juga SC. Okey, banyak ni orang tanya ni, yang tengah konten, yang tengah viral dengan isu pelaburan ni. Okay guys, aku nak bagi tahu satu benda je. Kadang-kadang kan dia orang ni kan, dia rasa dia pandai tau. Bila dia buat video tu dia ingat dia boleh selamat. Aku nak bagi tahu trend rakyat Malaysia Aku general lah. Aku tak nak komen tentang pelaburan tu. Aku nak cakap general. Kalau kau makan cili kau terasa pedas, itu nasib kau lah. Rakyat Malaysia punya perangai, bila dah jadi hal, dia orang akan play victim. Itu biasa. Dia buat satu covering report, konon-konon dia ingat dengan report dia boleh selamat. Aku nak bagi tahu korang, semasa aku bertugas dulu, ada satu Datuk Seri pun buat benda yang sama. Dia buat covering report siap-siap. Tapi dia terkejut bila lepas dia buat covering report, masuk je office aku tangkap dia. Kata, tuan, saya ada buat report. Saya kata, Datuk Seri, report bukan satu alat untuk menyelamatkan awak daripada dikenakan atau diambil tindakan, ya? Bukan. Kalau macam tu, lebih baik kau pergi buat something jenayah, lepas tu kau buat report. Saya tak sengaja, saya tak tahu. Mana boleh. So saya nak bagi tahu kepada rakyat Malaysia, report bukan satu alat untuk kau rasa nak selamatkan diri kau buat covering report siap-siap. Itu satu benda point saya nak bagi tahu. Yang kedua, itulah kan kadang-kadang korang pun satu. Tu sebab aku cakap, bila korang nak buat something, kau nak join something, kau kena tengok orang yang bercakap tu justified ataupun tidak, layak atau tidak, siapa dia, pakar ke tidak, hebat atau tidak. Kalau dia kaya selama ni dengan hasil duit dia ambil duit orang, itu bukan kaya mat, itu bukan idola mat, itu bukan ikon mat. Kaya ni yang dia bekerja keras, dia jual apa-apa something daripada titik peluh dia jadi kaya. Itu betul. Kau kena ikut. Contoh aku bagi tahu, Ali Alisan bermula daripada kecil, sekarang dah ada banyak company. Itu betul, patut kau ikut. Kau pergi ikut tak siapa-siapa yang dulu-dulunya jual Elio, jual ni, tengok kaya. Bukan kaya apa, tu semua dia orang. Okay. Point yang seterusnya, banyak aku tengok orang-orang yang dia dah buat salah, dia akan claim, oh aku tak terlibat, aku pun jadi mangsa. Kata dia, aku pun jadi mangsa. Okay, ingat dan ingat, dia jangan fikir yang bila dia cakap ni, aku cakap general tak ada kena-mengena tau dengan mana-mana kes yang kau jangan salah faham Dan kau jangan ingat bila kau jadi mangsa, kau boleh selamat daripada dikenakan sebarang tindakan ke atas apa yang kau dah ambil, apa yang kau dah cakap pada orang lain. Fahamkan apa aku cakap Aku nak tanya satu soalan je. Kau dapat komisen ke tak? Kau dapat komisen, engkau part of the team yang menganjurkan apa-apalah, pelaburan ke apa. Aku ulang sekali lagi, kau dapat komisen, kau juga adalah ahli dan juga tim dalam apa-apa pelaburan yang kau join itu. Kau jangan ingat, oh aku dapat komisen aku tak terlibat, aku tak salah. Aku dulu kalau siasat, yang promote ni, yang introduce ni, yang buat marketing ni, aku tangkap dulu. Yang ni aku tangkap dulu. Sebab apa? Kerana mulut engkau, kerana engkau orang masuk. Ingat kau dapat komisen, engkau bersubahat dalam benda itu. Aku cakap general, aku tak nak cakap mana-mana kes ni. Aku general, aku nak ajar sikit korang. So mana kata lepas ni, mana-mana orang yang berhajat nak jadi introducer, nak jadi agent, nak jadi duta, nak jadi pegawai promosi, marketing, pemasaran, kan, kau jangan ingat, oh saya tak terima duit tu, saya tak terlibat. No, kau adalah salah satu yang ada dalam tim tu. Kau bersubahat. Jangan kau ingat kau tak ambil kau selamat. Orang yang menyamun tu,
Yang menyamun, yang jaga line, yang tukang ambil kereta, tukang memandu, tukang apa, dia pun tak pegang barang, dia tak pegang duit, tapi dia salah satu yang menjayakan program tu. Aku nak bagi kau faham. Ini aku cakap pagi ni sebab aku nak menyedarkan pelabur-pelabur tu yang tak sedar. Sampai sekarang ni masih lagi ada banyak yang melabur tu. Sampai sekarang ni aku cakap pagi ni banyak lagi tengah melabur tu. Aku nak bagi tu kau, besok jadi apa-apa kau jangan okey, yang ajak kita ni dia tak salah lah, dia pun jadi mangsa punya. Kesian dia kan. Tak payah. Aku ni pengalaman aku. Bila tanya mangsa, kenapa kau join pelaburan tu? Tuan, sebab saya tengok artis join. Ni aku nak betulkan stigma dan naratif. Jangan kerana artis join kau join. Aku nak bagi tahu sebab apa? Artis pun bukan tahu pasal pelaburan. Dia pun tak belajar pasal pelaburan. Aku nak beritahu kau satu benda. Tuan, ada pula orang kata, tuan saya join sebab saya tengok banyak ustaz-ustaz ada dalam tu. Ni aku nak betulkan lagi satu kau punya naratif dan stigma dalam kepala kau. Ustaz dia bukan tahu pasal pelaburan. Ustaz dia tahu pasal ustaz. Faham tak? Tu sebab Rahmat cakap banyak kali, kau nak belajar pasal kesihatan, kau tanya doktor. Nak belajar tentang sukan, kau tanya ahli sukan. Mana ada orang nak belajar main bola, kau pergi tanya dekat orang yang tak pandai main bola. Yang kau ni nampak je macam tu, kau percaya. Punya banyak ni pakej-pakej pelaburan yang betul, genuine, yang sah ada kat luar sana, kau tak nak. Contoh, tabung haji ada, ASB, ASMB, semua ada. Kau pilih juga yang tak apa-apa company tu, yang kau pun tak tahu dia tu wujud ke, tak wujud ke, sah ke, tak sah ke. Banyak orang join, dia kata, tuan saya join sebab kepala-kepala dalam company tu orang besar-besar, Datuk Tan Sri dan sebagainya. Ni aku nak bagi tahu kau, Datuk Tan Sri tu dia fikir nak duit kau je. Kau faham tak? Kau nak aku sedarkan macam mana lagi? Kalau tengok dalam PC terjerit-jerit, kami nak duit kami nak keadilan. Kalau polis siasat, itulah keadilan. Kau nak duit kau macam mana? Benda semua mengikut undang-undang, proses undang-undang. Tu sebab aku cakap banyak kali, mencegah lebih baik. Aku cakap pagi ni sebab ramai lagi yang tengah join pelaburan tu kat luar tu. Banyak ni. Kita tengah cakap pasal benda ni, kita tengah fokus nak tolong bagi kesedaran kat diorang. Masih ramai lagi yang melabur kat luar tu. Nak cakap macam mana? Bila dah kena scam, besok mulalah kau buat PC, kau jerit marah-marah, menangis-nangis. Apa, selama ni orang tak bagi tahu ke? Orang tak pernah sedarkan kau, pelaburan dia kena begini, pelaburan kena begini. Masih lagi tak sedar. Lepas tu ujung-ujung yang aku tengok dalam tu mana-mana lah. Ni aku cakap general, mana-mana. Aku tengok mana-mana PC ke video viral pasal pelaburan, mana-mana. Ujung-ujung kau mesti sebut polis. Polis kena ni, polis tolong, polis. Semua polis kau letak polis. Polis. Pandangan saya, pandangan Rahmat kes yang melibatkan syarikat-syarikat yang menipu pelaburan itu harus disiasat oleh Bank Negara Malaysia dan juga SC. Ini pandangan Rahmat, bukan PDRM, Bank Negara Malaysia ataupun SC. Aku nak bagi tahu kau, dekat Malaysia ni ada agensi penguatkuasa selain PDRM yang bertanggungjawab, yang harus melakukan siasatan ke atas kes-kes pelaburan ni. Bukan polis je. Polis ni sepatutnya dia siasat benda yang totally tak ada. Dia kata dia ada pelaburan so and so, ada office, tapi sebenarnya office pun tak ada, pelaburan pun tak ada. Yang itu ya polis siasat. Tapi kalau yang siap ada company, yang siap ada kau punya introducer semua, ejen kau yang tukang promote, yang ini Bank Negara Malaysia dan SC, please do something. Dan saya dah cakap banyak kali, Bank Negara Malaysia dan SC punya banyak lagi tu syarikat-syarikat kat luar tu yang menawarkan pelaburan-pelaburan yang anda tahu benda tu tak betul. Please do something. Bank Negara Malaysia dan SC, please do something. Jangan tunggu aduan orang, jangan tunggu report orang. Kau masuk je. Orang-orang ni kalau dah kena scam besok, dia tak petik nama kau, yang dia petik polis. Polis. Lalas polis ni yang menyiasat,
Polis ni yang berempas pulas, ambil segmen, ambil tindakan, pergi sana pergi sini, duk siasat. Last yang kau kecam polis juga. Yang kau kata pun polis, yang kau kata pun polis, yang kau komplain pun polis. Besok-besok polis ni juga, aku bukan dapat duit aku balik. Memanglah kau kena belajar undang-undang, Mat. Kau kena tahu undang-undang, kau kena tahu kuasa yang polis ada. Of course, bila dah jadi hal, ujung-ujung semua minta polis yang masuk. Sebab polis kalau buat kan betul-betul all out. Kau nampak kan? Itu pun asyik ada orang yang kecam lagi.